Ramai orang yang menggunakan social media, makin pakai makin serabut, makin emosi tak menentu, makin dia nak marah orang, makin dia buruk sangka dengan orang. Ibu tahu tak, dekat Facebook ada satu grup, nama grup tu grup KRT. KRT tu apa? Grup Kisah Rumah Tangga. Macam mana saya tahu grup ni? Saya pernah join. Saya join nak tengok kisah-kisah rumah tangga untuk pembelajaran kita, untuk kita punya pengalaman. Ibu-ibu, makin lama saya jadi makin sangka buruk dengan pasangan. Makin saya jadi sangka buruk dengan rumah tangga orang lain. Sebab di situ, dalam grup tu, masing-masing buka aib pasangan masing-masing. Si suami buka aib isteri, si isteri buka aib suami. Bila buka aib ini kan satu dosa. Dan dosa ni bukan dosa kecil, dosa besar. Kita pula ada dalam grup tu. Dan bila saya tengok orang yang post aib suami kan, kat komen tu akan banyaklah kaunselor-kaunselor tidak berdaftar bagi nasihat. Banyaklah hakim-hakim syariat pula dah. Hakim syariah ni yang tak ada tauliah ni bagi pendapat. Cerai je kalau lagi macam ni, cerai je kalau isteri macam ni. Macam tu je. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kajian yang terbaru yang saya baca tentang penceraian ni, di Malaysia setiap 8 minit satu penceraian. Dan penceraian ni bukanlah benda yang pelik, sebab masa zaman Nabi dahulu pun ada juga kes-kes penceraian. Cuma bezanya hari ni kita nampak depan mata siapa yang bercerai. Kita nampak pelakon-pelakon, selebriti yang kita kenal ni bercerai sebab ada social media, kita boleh nampak. Jadi somehow benda tu akan mempengaruhi cara kita fikir, dan kita mula ada dalam kajian ni kata kita akan mula jadi anxiety. Ibu pernah dengar tak anxiety? Anxiety ni dalam bahasa mudahnya dia jadi macam banyak fikir. Fikir benda yang tak jadi lagi. Nanti kalau laki aku curang juga macam mana? Kalau bini aku macam ni macam mana? Nanti kalau anak-anak aku ni macam mana? Dia duk fikir, anxiety, duk overthinking, duk fikir benda yang belum berlaku. Jadi hidup jadi serabut, jadi sangka buruk dengan suami, jadi sangka buruk dengan kawan-kawan, dan hidup makin tak best. Kerana apa? Sebab kita banyak makan, consume apa yang kita tengok daripada social media. Dipanggil consume. Makan, ibu-ibu perasan tak? Kita ni diajar untuk jaga makan. Makan makanan yang sihat akan dapat perut yang sihat. Tapi kita kena tahu juga, otak pun ada makanan dia. Makanan otak adalah apa yang kita baca, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Itu semua makanan untuk otak kita.